Assalamualaikum. Okey, sini saya ada nak unboxing high pressure washer. Okey, boleh guna untuk masuk kereta, masuk lantai. Okey. Ni nyambung untuk kepala pipe biasa. Kita boleh tampung terus kabel masuk. Kalau anda ada yang plug and play tu. Okey, ni kan dia. Kita bagi siap wayar untuk kita guna daripada baldi atau tangki air. Kita boleh suction yang ni, napis dah ada siap. Ni kita sambung ke, napis ni sambung ke pump water jet. Okey, ni kabel untuk ke gun dia. Ni untuk air sabun. Taruh sabun dalam ni yang senang berbuih ni. Dia ada sabun yang biasa, sabun sekretarian jenis. Macam untuk buih je lah. Masuk dalam ni, baru dia keluar berbuih. Sembuh kat kereta. Okey, boleh tengok spek dia. Sini, stiker sikit. Spek dia 3000 watt. Tinggi. Pressure dia 7 ke law 12. Flow 390 liter per hour. Okey, spek terbaik. Tengok spek dia ni, ada button on off. Okey. Ini untuk suction air, ini untuk keluar. Ni untuk pembelian, nanti saya akan buat video test penggunaan. Okey, ni untuk pembelian boleh tekan beg kuning, beg orange, link di bawah, link di bawah ataupun link bio. Terima kasih kerana support. Assalamualaikum.